Hari tu Cik Bi buat aiskrim Cilo le. Kali ni goreng-goreng bukan kekung lagi aiskrim si awak. Hei, si awak setelah berminggu-minggu Cik Bi buat kajian, akhirnya Cik Bi jumpa step yang betul nak buat aiskrim goreng ni. Mula-mula awak lenyek dulu roti dengan macam ni lah. Nak lenyek ramai-ramai macam ni pun boleh juga. Make sure awak guna roti gardenia. Roti brand lain tak jadi dia lembek toten. Gak patut awak ambil lah nekat aiskrim ni, bubuhlah aiskrim senduk ni. Senduk scoop ni Cik Bi guna saiz 55mm deh. Lepas tu gak awak lenyek macam ni, lenyek kuat, dia tekap dengan sempurna lah. Ada lebih hair lah sikit kat tepi tu, awak boleh lah awak puding roti ke awak nak ikut pandai saya awak lah. Tengok tu kejadian memang comel. Sudah pada tekap belakang, bubuh dari supit macam ni, buh dari peti boleh 2-3 hari. Paling minimal sehari lah. Sehari tu boleh dah lah awak start goreng. Lepas tu make sure api panas. Awak goreng selama 10 saat depan, 10 saat belakang. Kira 20 saat lah serumah. Lepas tu gak akak. Barulah dia tak serak minyak saya awak. Memang tak serak minyak dari tepi ni deh. Makan aiskrim tu kerah lagi saya awak. Lah suka lah Cik B. Alik luar crispy, alik dalam ada aiskrim berlemak-belemik.